2 minggu je aku buang azab sakit saraf bertahun-tahun. Lepas berbulan-bulan menanggung azab, akhirnya aku jumpa jalan untuk legakan sakit saraf dengan cara yang lebih selamat dan berkesan. Nama aku Faris. Dulu hidup aku memang terseksa sebab masalah saraf. Sakit dia tak kira masa, kadang kat pinggang tapi paling kerap kat tangan dengan kaki. Rasa dia memang pedih macam kena renjatan elektrik dan mencucuk sampai ke dalam tulang. Paling rimas bila datang rasa kebas, semut-semut. Pijak lantai rasa macam tak jejak, nak genggam barang pun jari-jari rasa lemah macam tak ada tenaga. Tiap bulan aku ulang balik klinik makan ubat tahan sakit, tapi bila ubat habis sakit tu datang balik. Nak bangun dari tidur pun kena ambil masa, kadang kena paut dinding sebab badan rasa kaku sangat. Doktor dah pesan kalau biar melarat saraf ni boleh jadi makin kong dan risiko dia boleh bawa kepada lumpuh. Malam-malam aku selalu termenung. Aku risau kalau sakit ni makin teruk, macam mana aku nak kerja, macam mana aku nak jaga keluarga, kalau nak bergerak pun payah. Aku nekat cari ikhtiar lain yang betul-betul merawat dari punca dalaman. Syukur sangat aku terjumpa satu penawar yang tengah viral sekarang, iaitu kapsul Skatika. Aku kaji dulu bahan-bahan dia. Rupa-rupanya Skatika ni memang diformulasikan khas daripada bahan semula, jadi seperti damar merah, getah kemenyan India dan daun pegaga untuk bagi makanan dan nutrisi yang cukup pada saraf kita. Apa yang buat aku yakin produk ni dah melalui ujian makmal yang sah di bawah pengelasan produk makanan, jadi aku tak risau nak amal hari-hari. Paling best dia dalam bentuk kapsul yang senang sangat nak telan. Mula-mula aku cuba 1 botol dulu. Aku ikut saranan ambil secara konsisten 1 biji pagi dan 1 biji malam setiap hari. Masuk minggu pertama aku dah rasa beza, badan rasa lebih ringan, rasa mencucuk tu dah mula berkurang. Masuk minggu kedua rasa kebas, semut-semut tu pun dah jarang sangat datang. Sekarang aku dah boleh bergerak aktif, boleh solat dengan sempurna dan tidur pun dah tak terganggu dengan sakit saraf lagi. Kalau korang ada masalah yang sama, urat tegang kebas, tangan kaki atau sakit saraf yang mencucuk macam kenakaran, aku sangat sarankan guna kapsul Skatika ni secara konsisten. Memang berbaloi. Berita baiknya sekarang tengah ada promosi diskaun 50% untuk korang yang nak ikhtiar, tapi stok ni terhad untuk siapa yang cepat je. Jangan biarkan saraf korang makin rosak. Klik beg kuning atau butang di bawah sekarang untuk dapatkan harga promo. Semoga Skatika ni jadi asbab kesembuhan korang juga.